Assalamualaikum. Program Mengakar dan Merimbun diteruskan kini di SK Tebing Rebak, SKM Perak. Assalamualaikum. Good morning. Hari ini 3 hari bulan Disember. So my wife and I on our way to SK Tebing Rebak, terletak di tepi Sungai Perak, untuk menyaksikan hari apresiasi atau hari ucapan dan penyampaian hadiah lah. Saya dan isteri saya menuju ke SK Tebing Rebak. Your destination is on the left. Kasih tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Seterusnya, anak-anak bermakna ini juga di mana kita berhimpun untuk meraihkan kejayaan, usaha dan dedikasi semua murid yang cemerlang. Dan kesejahteraan. لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. Hormati Encik Rahman bin Bauk, YDP Pak IBG. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Yusof bin Taib, pengerusi JPKK Kampung Tebing Rebak. Yang dihormati barisan pegawai PPS sekolah kita, akhbar yang hadir, terima kasih. Rakan-rakan Datuk Seri, Datuk Chong, terima kasih. Saya sangat berbesar hati yang hadir pada hari ini ya. Dan ibu bapa, staf sokongan yang hadir jika tidak tersebut, saya ucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga. Untuk pengetahuan semua ya, sebelum saya meneruskan ucapan yang lain, sekolah, sebab mungkin ada yang dah tahu, tapi yang rakan-rakan Datuk ni mungkin tidak tahu kan. Jadi hanya makluman lah ya. Kalau sampai-sampai tengok Starbucks, apa je Starbucks ya Datuk? Datuk tengok Starbucks besarnya. Apa Raja, saya minta maaf kalau ada kekurangan kami Datuk ya. Kami ni santai tapi bermakna. Kita minta izin lah. Mungkin ada kelemahan kami, kekurangan kami sebagai insan kerdil, insan biasa. SK Tebing Rebak ni kalau ditengok dalam Google 2017 telah ditulis oleh Namri Sidik pada ketika itu sekolah paling sunyi di Malaysia. Jalan yang terputus, tak boleh lalu. Jalan tanah merah, lumpuh. Tapi Tebing Rebak, jalan dia cantik. So, itu sebab saya kata cikgu-cikgu yang ada anak tu bawa ke Tebing Rebak. Dan pasti di Tebing Rebak ini 3M tak akan ada. Sebab satu cikgu, satu murid. Guru-guru Tebing Rebak yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Dan yang pastinya anak-anak kesayang saya seramai 80 orang. 8 orang. Ya. Tiap-tiap tahun saya datang ke sekolah ni. Ya. Mari kita sama-sama countdown ya. Give it presiden kita.
adalah hasil daripada usaha gigih yang berterusan. Usaha yang tidak mengenal erti jemu pasti membuahkan kejayaan dan kecepatan. Okey, start. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada SK Tebing Rebah, sekolah kurang murid yang semakin meriah dan berjaya memasyarakatkan sekolah, dan alhamdulillah dengan adanya guru dan anak-anak Tebing Rebah yang mempunyai semangat juang yang tinggi, insya-Allah SK Tebing Rebah akan melonjak bersama dengan harapan mereka, insya-Allah. Dan saya sangat suka dengan sekolah ini, dengan suasana yang meriah, tenang dan penuh kedamaian untuk menjadikan sesi pembelajaran mereka dengan begitu pantas dan cepat untuk merealisasikan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita bersyukur juga kerana kehadiran Datuk Sufi untuk menjadikan sekolah Tebing Rebah ini sebagai sekolah angkat. InsyaAllah harapan saya untuk menjadikan sekolah digital SK Tebing Rebah akan menjadi kenyataan. Tahniah dan Sabas. Terima kasih. Itulah dia Tuan Pegawai PPD dan Rakan Datuk, supaya sekolah ini memberi impak dan multiplying effect kepada sekolah SKM Pulau Perak. Terima kasih. Guru besar, saya Puan Zaitun binti Hashim, Guru Besar SK Tebing Rebah dari 2022 hingga kini. Jadi kehadiran saya ke SK Tebing Rebah, yang Tebing Rebah dulu dikenali sekolah paling sunyi di Malaysia. Dengan kehadiran saya bersama dengan pasukan saya, kami telah merubah sekolah paling sunyi di Malaysia kepada sekolah kurang murid paling ceria di daerah Bandar Lampung. Semua ini hasil kerjasama daripada semua lapisan masyarakat, daripada kepimpinan PPD, guru-guru, komuniti. Jadi semua yang berlaku yang lalu telah berubah. Saya berharap pihak luar sama-sama menyokong Tebing Rebah, sama-sama memberi semangat agar Tebing Rebah ini berjaya melonjak harapan, menjulang impian. Kami ini ibarat kata kecil berbisa, besar berkuasa. Doakan Tebing Rebah tinggalkan kesunyian, mendarat, melonjak di dataran keceriaan. Terima kasih. Simpang nak ke Tebing Rebah, lalulah jeti ataupun peti air tu nampak ni Perak. Tu dia. Ini adalah dataran yang baru dibuat, di mana ramai orang akan naik bot, sewa bot pergi memancing udang galah. Tu back to Ipoh.